Bah, wak lanjut video wak lihat. Masuk naik. Ini wak bahas tentang budaya alam Minangkabau ni. Anam kasih budaya alam Minangkabau ni ya, gua bam. Bam. Budaya yang ada di Najadi wak tu. Jadi wak bahas tu tentang Sumando. Kadang-kadang Sumando tu apa tu? Sumando kah? Ya. Oh, ini macam-macam Sumando mah ya. Bagi cik itu nan kapetang mah. Yang Sumando ku kurang nan Allah keluarga Ya. datang dari luar menyatu keluarga awak. Betul. Menyatunya itu hubungan rumah tangga. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Sumando. Dan itu setelah awak telusuri banyak lo macam-macam perangai Sumando tu. Oh, itu ya. Cubalah nak senang lah dalam hati, nak sajuk dalam kira-kira, cubalah iuran seketik manan katahu lah. Ya, macamnya ada salapan. Nan elok cik tu. Elok cik ni. 7 balah. Di antara nan 7 tu kira-kira cubalah tarang lo setik ya. Tenang lo perasaan lo nangai. Nan pertama Sumando ayam dadang. Yang dikatakan Sumando ayam. Oh, tadi lagi sampai ke 8 boleh nak jalih lah di tarang. Sumando ayam dadang tu tak? Sumando yang hanya bisa beranak saja. Pandai beranak saja. Maksudnya besar. Tanggungjawab kurang Maya. Namun tanggungjawab sebagai seorang suami tidak dijalankan. Atau tidak peduli apa yang terjadi dengan anak dan istrinya. Namun mencari piti besar anak. Apa ada tiru ada tu? Kalau itu tak bisa dia pakai dalam masyarakat. Ya. Istilahnya kalau tiba dia pun ya kalam pemandangan dia. Dalam pemandangan. Tak nampak nantarang. Tak nampak nantarang. Tidak mencontoh lagi kerana kurang kena elok ni. Ya. Istilahnya ego tinggi. Perlu jadi seorang saya. Ya. Iya tu ayam dadang lah. Asal dia pakai ayam dia tidur lah. Itulah ini katakan tadi ayam gadang tu sama juga kiasan dikian. Dia pun ibaratkan ke ayam gadang. Ya. Ayam gadang kayo sudah tinggal sudah dia barana ayam tino pediannya lah bakat tu inyo sudah. Ayo betul. Nah, lanjut lanjut lagi. Nanti dua Sumando lanyo hijau. Apa lo cari Sumando dengan hijau tu Yaitu seorang Sumando yang memiliki kepribadian yang buruk dan kotor saja. Jahit jiwa. Tidak peduli dengan kebersihan dirinya sendiri dan lingkungan. Berarti masih TBC di rumah dia ada. Dari PTB dia. Ya. Indak bermasyarakat tu juga ada dia. Ya. Di sisi lainnya apa lo keburukan orang Sumando dengan hijau tu tadi? Ya itu nak elok nanti dipandang lah. Itu ya. Nak kata TBC saya mah. TBC ya. Ya. Kepribadian dah elok dah. Indak menerima batino jadinya tu betul. Ya. Nanti dia nak jadi dua lah. Nak jalih dulu orang di luar tu Ya. Sumando kacang miang. Kacang miang tu ada kata awak dia main. Kita data dah. Ya. Ya. Kalau cara Sumando lah nan kacang miang. Sumando mempunyai sifat yang buruk. Iaitu suka masuk orang. Menfitnah. Yo kecik ko sampai ke siko. Ya. Ibarat mangalih tu ia modal 25 jadi 150. Kadang banang tuan tu. Tapi ko lain tu kecik ko sabana nak warah tapi bakal lebih-lebihan. Oh sama itu kan gua. SMS pada orang tu. Yes. Susah mencari orang senang mencari orang susah. Oh itu ya. Itu mana mah? Buruk kacang miang. Namun sih di kacang miang tu lah kata Pak. Iya. Itu lah ya. Nan campek lah. Nan campek tu Sumando lapik buruk. Ada tu lapik buruk dah. Lapik buruk ko nan lapik pandan ko lapik plastik kah? Entahlah. Cari sekolah. Sumando yang tidak mau keluar rumah berusaha seperti sawah ataupun ladang. Iyalah. Ya. Oh itu lah ya nan lapik buruk ya. Iya. Ayam di sisi lainnya nak ada dalam. Tak. Itu nak nampak. Itu nak nampaknya ya. Ya. Tak namu keluar rumah. Ya. Dakik jo nak bini saja. Ya. Ndak sapu menyapu sekali liang masyarakat di tepi-tepi rumah kau ya. Di rumah saja juga. Ndak tentu jo sanak bini, tentu jo bini cie ya. Ya. Oh, itu. Ayo tari lagi. Enggak siru lo menangai mah. Oi, tu bayunan tu. Lah bila daripada sini nak jadi mual dah ha. Ba tu? Daripada si Sumando tu dapur baru cerita tu. Mandi. Ya.
Semakin meruncing masalah kau mai. Ya. Sumando yang banyak bekerja di rumah daripada di luar. Bini pun bertulis di luar mah. Oh bini je boleh ya. Ya. Di mana kerjanya seperti memasak, mengasah dan sebagainya. Oh itulah salah laki ubek tu mai. Ya. Ayo tarik lah dekat siru lo menengah tu mai. Dan keenam lah. Ada keenam tu. Oh, apa pajar. Baru Sumando apa pajar dah. Oh, apa pajar ya. Pajar kau apa di Minang dah? Anak ketik mah. Anak ketik tu. Apa pajar. Ya. Anak ketik tu. Selalu antara apa pajar kau apa nama pajar di situ? Man pajar aku contoh takah. Oh, tu pajar sawan lah. Pajar hewan. Ya. Mana pajar je? Pajar aku digunakan guna di situ. Ya. Dia tidak tentu nama. Dah tentu nama ya. Cukup pajar. Oh betul. Bukan kau orang gadang kan nak ketik. Betul nak ketik dulu ya. Terus dicari pengertian dia. Sumando apa pajar adalah sumando yang hanya untuk diambil tuah keturunan saja. Oh itu. Oh, jadi untuk malai anak itu noh ya. Malai anak ni untuk mampu tampang saya. Ya. Tapi lupa di tengah jawab Ya. Nah, lagi anak dia apa salah? Ya. Ya. Dia tidak menghidupkan ekonomi di rumah istrinya. Oh, dia. Wah, nanti 7 lah tu ah. 7 hari. Sumando dadang malendo. Oh, dia. Oh, itu nak sandi tu mai. Ya. Kadang malendo ya. Dadang malendo. Sumando yang bisa merusak sistem keluarga Minang. Iaitu Sumando yang semena-mena meletakkan dirinya sendiri sebagai kepala kaum. Dengan kata lain, yang menerus sebuah acara adalah keluarga lelaki menuliskan kedudukan mamak dan kemenakan di Minangkabau. Oh itu sama je air gadang panggil tu mai. No di rumah bininya, di rumah bini nyolo sepuluh jadi mamak ni mamak dah. Ya mau unduh ya panggil tu mah. Kan lendo tajura tau. Iya. Air gadang jadi lah deh tau. Indak batang kayu, indak rantiang ada. Anyuik dia sudah. Ya. Andaknya pilih ya dah. Berarti lah sasik mana dadang malen. Sudah dadang malen dua lah. Iya. Sepuluh nyolo nak lebat di campur bini kan. Tentu tu semandua nak. Cuba lah tadi nak sampai lah jalan kau ke Batih ya. Salah tu. Oh, nak pincit lah. Tu nak rancak sikit. 7 buah buruk saya. Nanti 8 tu nak rancak ya. Cuba lah nak dengar lo stay bunyi nak kelapan. Oh, Sumando nini mamak. Oh, deh. Dia dingin. Sumando kalau Sumando nini mamak cuba lah dibaca dia ni mamak. Nak rancak sikit dah. Si matu dia jangan membaca dia. Oh, dia betul lah tau. Menyabu dalam A beko tak baca E. Dalam E tak baca K. Sumando nini mamak adalah Sumando yang jadi suri tauladan. Oh, contoh Maya. Dan sangat diharapkan semua orang. Tutur kata dan budi bahasanya yang sangat baik. Serta suka membantu kaum keluarga istrinya dan kaum keluarganya sendiri. Woi, semua yang batang karambi mai. Ya. Pak Gunung sadue. Mulai dari buah sampai ke lidi, sampai ke pelapa, sampai ke urik, sampai ke batang. Ya. Itu ya. Orang Sumando nini mama ini adalah sebenar-benarnya orang Sumando. Dia adalah orang sama menyatu barang sesuatu dalam keluarga istrinya dan tidak mengambil hak mamak rumah. Oh, deh. Lain bajanjang naik. Pilah-pilah ya. Ya. Pilah-pilah ya lah. Itu nama bahasan tu ah. Ayo, mesti lah ke sana awak di dua tu. Ya. Sampai di sekolah sana. Nama dulu Sumando nak. Itu macam-macam dulu Sumando. Kalau lo di sana lain menangani dua yang memahami, itu suatu pengajaran dari kami sekitar. Ya. Cik lagi kalau yang lebih memahami dan mengerti, itu kalau aduh di segi lainnya yang kurang kami menerang. Komen. Ya. Itu jalannya aku kurang tapi perlu jalannya tolong arang ke jalan. Tolong yang like the subscribe nak. Ana masih subscribe apa? Subscribe. Lidah enggak bedoh. Boleh capek dapat tiba dari kau dah. Iya. Assalamualaikum.